Adakah cita-cita Zara nak jadi badar ni adalah open secret, rahsia terbuka yang mana diketahui oleh semua pihak? Saya tak nak tuduh saksi ke-17 ni terlibat buli ataupun tidak kat Zara. Saya tak nak. Cuma tuan-tuan, ingat tidak saksi ke-15 bagi tahu apa? Saksi ke-15 bagi tahu ada pelajar junior yang voluntarily mewakafkan diri mereka untuk menggeledah beg Zara. Dan pelajar junior tersebut adalah rakan satu dom Zara. Macam mana dia sebagai seorang kawan tak rapat dengan Zara? Boleh untuk baca diary Allahyarham Zara, satu hal. Dia sendiri mengaku dia tak rapat dengan Zara. Yang kedua, dia bagi tahu kata Zara tunjuk kat dia sendiri barcode itu bukan satu tapi banyak dekat lengan Zara. Bukan hanya itu, Zara tunjuk ketika mana dia berdua-duaan dengan Zara di dalam toilet. Kata dia sendiri yang ditunjuk oleh Allahyarham Zara lah. Saksi ini mengesahkan dia juga tidak mendengar bunyi jatuh atau apa-apa yang ganjil sebelum kejadian pada malam itu. Selain daripada saksi ini ada bagi tahu tentang Zara, bagi tahu juga tentang bunyi yang mana dia tak pernah dengar. Dia juga bagi tahu tentang keadaan Zara kan. Dia juga, saksi ke-16 ni juga cerita kepada mahkamah pengalaman dia tuan-tuan. Okey. Pengalaman di mana saksi ke-16 ini juga pernah mengalami trauma yang besar ketika mana dia masih junior di sekolah itu. Dia mengimbau pengalaman yang pahit dia pernah alami ketika mana dia dipanggil sebagaimana Allahyarham Zara. Zara dipanggil MA kan tuan-tuan? Saksi ke-16 ini secara kebetulan, boleh saya guna perkataan tu, secara kebetulannya saksi ke-16 ini juga pernah dipanggil MA, yang mana suatu keadaan Zara pernah alami pada malam 15 Julai itu. Dia sampai ke hari ini affected ataupun terkesan dengan sindiran, dengan pertemuan ketika mana MA masa dia tengah junior dulu kan. Jadi benar sungguhlah kata bila dia dipanggil MA itu, dia sendiri trauma sehingga dia dapat bayangkan dan masih ingat dengan segar lagi dalam ingatan dia di mana panggilan itu, sindiran itu, dan dia masih ketika mana beri keterangan itu dia sebab dan menangis. Saksi mengatakan Zara pernah memberi semangat kepadanya untuk belajar. Ini yang anehnya tuan-tuan adalah apabila pelajar senior diberikan kata-kata semangat dan diberikan semangat oleh Zara. Artinya Zara ini adalah orang yang positif rupa-rupanya kalau berdasarkan kepada keterangan yang diberikan oleh saksi ke-16 inilah, yang mana dia pernah sendiri mengalami waktu yang getih dan ketika itu Zara beri semangat kepada dia untuk belajar. Dan dia juga pernah mendengar orang kata kepada dia bahawa Zara ni mahu jadi badar serta rapat dengan seorang pelajar senior. Pertamanya budaya tuduh-menuduh. Keduanya budaya serbu. Ketiganya budaya soal siasat pelajar junior. Ketiga budaya maki-maki. Ini adalah 4 budaya yang tidak sepatutnya berlaku dan diakui oleh saksi ke-16 ini. Yang juga tuan-tuan kena tahu, saksi ke-16 ini adalah badar, pengawas surau. Dia ialah pelajar senior dan dia mengakui di mahkamah tadi yang mana ini semua budaya yang tidak patut berlaku di mahkamah tersebut. Dan kalau tuan-tuan perasan, 4 budaya inilah yang pernah terjadi kepada Allahyarham Zara Khairina. Saksi ini mengatakan Zara seorang yang ceria, menghormati senior dan tidak pernah nampak Zara sedih dan murung. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatilah kan,
saksi kanak-kanak secara majoritinya akan memberikan gambaran bila ditanya tentang Zara ni bagaimana. Ini saya bayangkan apa soalan yang lawyer tanya. Most of the witness, saksi-saksi ni akan jawab, Zara ni seorang ceria, Zara ni seorang yang tidak ada tekanan, Zara ini tidak ada gaduh dengan siapa-siapa, kan? Termasuk juga dengan saksi ke-17. Betul tidak tuan-tuan? Saya fikir tuan-tuan pun perasan keterangan yang hampir serupa dengan majoriti saksi yang lain, kan? Sama juga dengan saksi ke-17. Dan dia tambahan kepada gambaran Zara ini, dia saksi ke-17 ini kata Zara seorang yang menghormati senior. Nah, ini satu fakta yang baru kepada mahkamah, yang mana tak ada istilah biadab nak dikaitkan dengan Zara, kerana kata saksi dia ini hormat kat senior. Dan dia mengesahkan Zara bercita-cita ingin menjadi badar dan mengatakan Zara mengidolakan salah seorang pelajar senior yang merupakan seorang badar. Okey tuan-tuan, dalam keterangan yang saya kongsikan tadi, dia kata dia mengesahkan Zara bercita-cita ingin jadi badar. Okey, saya nak berhenti kat situ dulu. Zara ni ada cita-cita nak jadi badar. Kalau ikut kepada keterangan saksi ke-17, cita-cita Zara nak jadi badar ni sebenarnya turut sama dikongsi oleh saksi ke-16, kan? Dan beberapa saksi yang sebelum ini pun ada bagi tahu kepada mahkamah bahawa Zara ni bercita-cita nak jadi badar. Jadi timbullah tanda tanya dekat saya. Kalau diizinkan saya bertanya dengan tujuan untuk dapatkan jawapan, adakah cita-cita Zara nak jadi badar ni adalah open secret, rahsia terbuka yang mana diketahui oleh semua pihak? Nah, kan, saya jadi curious dekat situ sebab saya fikir most of the witness, kebanyakan saksi dah tahu yang mana Zara ni nak jadi badar, selain daripada yang pernah baca surat-surat privacy milik Zara tu, kan. Dia seolah-olah menjadi satu rahsia terbuka lah kepada pelajar kat situ, kan. Saksi ke-17 ni, dia tak duduk dalam tempat di mana Zara dikepung. Dia tak tahu. Dia tidak tengok keadaan surat tu. Dia tak baca surat tu. Tapi macam mana dia tahu Zara jadi badar kalau hanya semata-mata sumber yang memberitahu tentang Zara nak jadi badar ni datang daripada surat privacy? Boleh faham tak maksud saya? Dalam keterangan itu juga, Shahlan Jufri berkata saksi memberitahu mahkamah bahawa dia pernah membaca diary berwarna hijau gelap milik Zara. Saksi ke-17 ini dia mengaku yang mana dia ini kawan satu bilik dengan Zara. Dia ini adalah hanya sebatas kawan biasa, bukan kawan rapat. Cuma ialah soalan saya, macam mana seorang kawan biasa dibenarkan dan diizinkan oleh Allahyarham Zahra Khairina untuk membaca diary milik Zara sendirilah, membaca tulisan Zara. Itu pada saya tu satu kemusykilan lah. Saya fikir saya tak izin, saya tak benar orang baca diary saya, kan. Itu kemusykilan lah kat situ. Tak apalah, kalau dia kata macam gitu kat mahkamah, tak apa, nanti hakim tu akan menilai lah kenyataan dia, kan, keterangan kan. Saksi ni dia pernah claim dia duduk dalam toilet secara berdua dengan Allahyarham Zahra, dan dia kata dia tengok sendiri dengan mata kepala dia Zara ini ada parut torihan bakut dekat lengan dia lah. Saksi ke-17 ni kata bukan dia yang pandai-pandai pergi selak lengan baju, bukan dia yang pandai-pandai curi-curi tengok, tapi kata dia sendiri yang ditunjuk oleh Allahyarham Zahra lah. Ini dia bagi tahu. Bila ditanya tentang banyak ke tidak
kesan parut barcode kat tangan Zara tu, dia kata banyak juga, garis-garis banyak jugalah. Tadi dia kata Zara ada barcode kan, bukan satu tapi banyak. Okey, tak apa, izinkan saya baca laporan daripada Jessie Hugh, laporan forensik 3 September yang menjadi keterangan di mahkamah oleh Dr. Jessie Hugh tu. Dan saya fikir saya tak ada lah dengar laporan kata Zara dikesan ada torehan tangan. Saya tak jumpa. Kalau tuan-tuan ada kawan satu dom, tuan-tuan benarkan ataupun tidak kawan-kawan satu dom tuan-tuan baca diary tuan-tuan? Bukan kawan rapat, kawan saja, kawan satu dom. Ialah kalau saya tengok kat sekolah saya dulu, usahkan kongsi diary, kongsi biskut mancis pun bising kan. Kecuali orang tu curi-curi tengok lah kan. Tapi yelah, betul lah kata, itu persoalan yang saya fikir munasabah untuk ditimbulkan, iaitu soal dia sekarang ini, saksi ke-17 bagi tahu dan memperakui dalam mahkamah bahawa dia sendiri yang ditunjuk oleh Zara dalam toilet asrama secara berdua-duaan. Jadi bukan soal banyak nampak curi-curi tengok, tidak. Dia sendiri yang mengakui dia tengok dengan mata kepala dia selepas diizinkan oleh Zara, selepas Zara tunjuk dekat dia kesan barcode itu, torehan itu. Mungkin baca selepas insiden. Soal baca diary tu dia bukan masalah baca selepas insiden. Ini kenyataan dan keterangan dia dalam mahkamah yang mengatakan bahawa Zara mengizinkan dia baca diary yang berwarna hijau, kan? Dia bagi tahu kepada mahkamah, dia baca secara detail, bukan selepas insiden. Tidak, dia bagi tahu kat mahkamah dia baca itu ketika mana Zara masih berada di sisi dia. Betul tidak tuan-tuan? Itu sebab saya tanya soalan itu. Saya tak nak tuduh saksi ke-17 ni terlibat buli ataupun tidak kat Zara. Saya tak nak. Cuma tuan-tuan, ingat tidak saksi ke-15 bagi tahu apa? Saksi ke-15 bagi tahu ada pelajar junior yang voluntarily mewakafkan diri mereka untuk menggeledah beg Zara, dan pelajar junior tersebut adalah rakan satu dom Zara. Ingat ataupun tidak keterangan saksi ke-15? Saya tengok dia ini ada kemungkinan, tanpa saya tuduh, cuma kalau diizinkan untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan, saksi ke-15 ada bagi tahu perkara itulah. Beberapa orang pelajar junior yang mewakafkan diri mereka minta keizinan daripada saksi ke-15 untuk menyelongkar loker dan juga beg Zara, nak cari barang curi yang dikatakan dan dikaitkan dengan Allahyarham Zara yang mencuri itu, kan? Dan kebetulannya saksi ke-17 ini pelajar tingkatan 1, bukan 15. Cuba betulkan UA. Betul, saksi 14.